Okey guys, hari ni saya beli ikan lagi. Ya Allah. Saya sebenarnya beli 3 ekor ikan lampam dan seekor anak ikan baby flower horn. Sebenarnya baby flower horn saya nak beli satu, tapi dia nampak saya tak ada pair kan. Jadi jom saya nak buka keempat-empat ekor ikan dalam ni. Okay, jap guys. Okay, ni dia guys ikannya. Baby flower horn tapi ni dia kata agak besar juga, ekor besar ni. Okay, jadi kita bebaskan dia kat tepi-tepi pinggir batu. Okay, tu dia. Pair ekor lagi hilang. Sekejap. Ni dia seorang-seorang ni duduk kat sini. Pair dia entah hilang ke mana. Sekejap saya buka ikan satu lagi, iaitu 3 ekor ikan lampau. Okey, jom guys. Ni rasanya lampak emas ni. Okey, jap. Lampak emas tapi dia tulis lampak. Tak apa, jap kita tengok Ni macam lampak emas boleh, lampak albino boleh. Ni rupa asal dia. Mata pun warna merah. Okey, ni lampak albino kot. Kita lepas kat sini. Tu mata dia tu. Ni. Sekarang saya tengok macam ada lagi 2 ekor. Saya tengok macam ada lagi 3 ekor. Jadi saya beli je lah. Saja nak tengok-tengok situ. Nampak macam 3 ekor. Harga pun macam RM5 je. Alamak silap laluan. Okay. Ni adalah yang last. Ni paling kecil rasanya ni. Kita lepas tepi pinggir batu. Oh, relax. Okay. Okay, ni dia guys. Ni ikannya. Cuma flower horn tu saya tak tahu ada ke mana. Sebenarnya dalam ni ada angelfish, lampam albino, anak temoleh. Tu ada anak ikan color. Okay, sebenarnya ikan ada banyak, tak banyak sangat. Bukan tak banyak kan, banyak lah juga. Tapi kecil-kecil je. Dia nampak sikit pasal ikannya tu pun kecil. Yang saya takut ikan baru tu dia tak tahu sini ialah lubuk lobster. Lubuk udang kara guys. Tapi sebenarnya udang kara dalam bahasa Inggeris bukan lobster guys. Lobster tu sebenarnya udang galah, tapi kalau udang kara orang panggil crayfish. Tak kenapa orang panggil crayfish. Okay, tu sebenarnya sejak anak ikan rohan ni saya takut ada masuk dalam ni. Sekejap guys. Okay, ni ni dia ikan dia. Cuma ni macam sesak sikit. Terlepas berkawanan dia lagi 2 ekor tu. Okay, jadi itu saja untuk video kali ni. Saya dapat ekor Rottweiler gitu.